Hello. Ya, Waalaikumsalam. Cik Kai. Tak ada. Saya ni tengah siap-siap nak balik kampung ada apa Oh, iya ke? Boleh. Tak ada masalah. Tak apa. Kalau kata benda tu tak ada apa-apa, saya okey je. Boleh. Okey. Sama-sama. Dia suka ni makan ketupat. Tambah-tambah ada rendang pula. Tahun lepas kau tak balik, Fiz. Tahun ni mak buat ketupat banyak. Kau makanlah sampai kembung perut kau. Waalaikumsalam. Hafiz, kau dah balik ke nak? Cepat sikitlah. Jalan jam ni. Nanti lambat pula kau sampai. Ni. Mak dapat ketupat banyak ni. Siapa nak tolong mak? Hafiz rasa Hafiz tak boleh balik Mak. Sebab tadi bos baru call. Dia suruh Hafiz masuk kerja. Suruh ganti 2 orang yang cuti emergency. Kan kau dah janji dengan mak nak balik raya tahun ni. Tahun lepas pun kau tak balik. Sampai hati kau, Fiz, buat mak macam ni. Nak buat macam mana, Mak? Ini tanggungjawab Hafiz. Dah bos Hafiz suruh masuk kerja. Hafiz buat je lah. Mak pun tanggungjawab juga, Fiz. Masa berada berkorban Mak, kenapa Mak cakap macam tu? Hafiz akan jaga Mak sampai bila-bila tau Mak. Dan lagi satu ni, dah nak dekat dengan raya ni Mak. Macam ni, Hafiz janji dengan Mak, walau apa pun yang datang, walaupun apa segala dugaan, Hafiz akan tetap beraya dengan Mak tiap-tiap tahun. Yelah kan, dengan Mak sakit, tinggal lagi seorang-seorang pula. Takkanlah Hafiz nak biarkan Mak beraya seorang-seorang kan? Itu yang Hafiz boleh janji dengan Mak. Percayalah Mak. Sebab Mak je lah seorang yang Hafiz ada. Ya Mak Hafiz sayang Mak tau. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Selamat Raya, Bis. Selamat Raya. Kau macam mana? Okey? Okey, Alhamdulillah. Tapi sebelum tu aku nak cakap dengan kau lah. Aku sebenarnya hari ni aku nak minta maaf sangat-sangat dengan kau sebab kalau aku sendirilah ada buat salah dengan kau, aku minta maaf. Samalah. Lepas tu kau sanggup tolong aku untuk ada hal lah ni. Dulu pun kau pernah tolong aku kan? tu betul lah, tu betul. Aku kosong, kau kosong kan? Salam kosong-kosong. Suka kau habis Lah, gila kau tak suka. Tahun lepas sebelum ni
Aku jarang balik raya. Balik kampung apa tak lagi-lagi. Kita busy kerja. Itu aku tahu. Ni kau tahu kalau balik kampung tu suasana macam ni meriah. Lagi-lagi balik. Woi, budak-budak orang tua. Allah. Tapi kan aku yang paling penting lah kalau aku balik kampung ni, aku nak jumpa mak bapak aku. Itu paling penting. Betul. Tapi tak lama lah. Jap. Kau ni serius lah, tak ada apa? Tak apa. Tak lama. Betul. Okey lah kalau macam tu, aku gaduh. Alright. Okay. Okay, miss. Kau kerja elok tau. Okey. Kau jangan ponteng pula. Kau ni lain macam InsyaAllah. Kau sama hati-hati mandu. Okey. Jangan mabuk pula. Kau mulut. Okey. Alright, hati-hati. Jika dahulu kepulangan aku akan dinanti, kepulangan aku akan diraih, disambut mesra dengan takbir di pagi hari. Tapi hari ini dapat aku rasakan nikmat yang dahulunya dirasai kian berlalu pergi. Ya Allah.